Alhamdulillah. Woo. Oh, lagi tu okey. Wekut. Oh. Antara air lain dia. Tapi sebelum kedua lagi. Boleh dikira lagi. Tadi kita boleh teruskan lagi lepas ni. Berat 3.6 kilo. Assalamualaikum dan selamat pagi geng. Okay geng, hari ni aku punya planning nak turun ke laut. Diorang ada event IB boat ni lah, inflatable boat, boat Pahang angler kan. So kita orang ada dalam 15 biji kan ni kan. Ada dalam 15 biji daripada situ sampai ujung sana kan. Kat atas pun ada lagi yang baru sampai. So kan, hari ni event suka-suka lah daripada Club IB Pahang ni. Kita orang punya event ni lebih kepada ni kan, bottom gapu ke apa kan. Tu master kita Pok Abang Tarah pun ada, Cikgu Ray. Tu ramai kan, lebih 15 orang. Sebab ada yang tak sampai lagi. So geng, jom geng, aku set up. Nanti nak lancor ni sampai spot aku update. Let's go. Kita ada 8 kategori yang macam saya sebutkan dalam tu. Tapi nombor 1 macam mana pun kita kira kerapu. Walaupun besar 2 jari, kalau dia paling berat, dia lah. Itu nombor 1. Okay, lepas tu nombor 2 ada ikan tergoda, ada lah beberapa kategori. Ada cabutan bertuah, ada berapa? 12. Ada 12 cabutan bertuah. So ada antara rakan-rakan kita yang tak dapat sertai, yang mana dah bayar 2 yuran, walaupun dia tak sertai, kalau nombor dia naik, ada 23 nombor, nombor dia naik, dia akan dapat untuk hadiah cabutan bertuah. Setuju kan? Yo. Jadi pertandingan ni kita akan start kita lepas balik pukul 2 dan mendarat kat pantai ni. So saya akan tunggu sampai pukul 2. Pukul 2 semua dah naik. Semua dah naik. Siapa lewat 2-1 minit, dia qualify tu. Jawab. Wa qina azabannar. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh. Molek ke benda tu? Okey geng, aku dah sampai dekat spot ni. Aku nak main bottom ni, pakai umpan sotong. Main bottom ni, kita cari boron kan. Sebab event ni target diorang lebih kepada boron lah. So kita cari boron ni. Aku set up dulu aku punya ni bottom. Ni umpan tu lah, umpan bottom kita. Pakai sutun. Nampak. Pakai sutun je, sutun. Ni pula. Okey guys, aku dah siap lah setting 2 batang ni. Aku main bottom, umpan sotong. So yang ni aku nak main umpan udang ni. Wah, okay, benda dah melompat. Kita nak main udang ni, udang. Oh, ada lagi. Oh, stress.
strike. Tak tahu ikan apa. Putih. Bebek. Bukan kaci. Kaci. Alhamdulillah. Alhamdulillah, first strike of the day. Kaci, geng. Alhamdulillah, ada ikan. Good size kot, kaci. Aduh. Aduh. Ni guys, yang kita kerja aku dalam bot. Ambil grip dulu. Guys, jangan buat berona sangat. Alhamdulillah, ni guys kita kaci, geng. First strike of the day, kaci. Mantap, kan? Strike, kan? Strike off camera. Aku tak ada ikan. Sangkut apa. Ada kerapu dah punya. Dia ambil, kan? Mana tahu kerapu ni yang bakal juara je lagi. Jom, aku nak pindah spot ni. Dah tak berapa nak galak pun sini. Tengok, pindah spot dulu. Kerapu. Sampai next spot, aku try drift dulu. Try drift dulu pasal ni. Tengok macam mana ada ikan tak. Kalau ada ikan bawa aku anchor, kan. Aduh, ke sana pun. Esok kalau tak ada, hari Selasa pergi, hari Rabu pergi. Tanya dia kenapa tak masuk. Belum dia dekat laut, sekejap lagi naik. Ada ikan. Ikan makan ayam. Ikan. Sekejap ayam. Okay, kan. Aku strike ebek ni. Tapi aku tak record, kan. Aduh, silap tu dah. Aku tak record tadi, geng. Aku double strike sebenarnya. Ebek ni aku double strike. Tengok, geng. Saya korek ke dalam ni. Buat, geng. Ni, 2 ekor ni aku strike. Aku double strike tapi aku tak record, geng. Aduh, aku dah record tadi. Sayang. Aduh. Sayang. Strike tapi aku tak record pula dah. Mantap, weh. Aku rasa masa strike tu aku memang dah on kamera. Aku off camera aku rasa. Nanti aku check balik. Yang ni merut, kan. Merut terus, kan. Tak tahu mana pergi mata kayu tu. Macam mana aku nak ambil mata kayu. Alhamdulillah, geng. Sayangnya lah aku strike, aku tak record ni. Tak apa, kan, janjikan naik. Macam mana, kan, tak ada footage tu. Okay, geng, ada masa sikit lagi untuk mancing. Jom kita sambung mancing ni. Let's go. Okay, strike. Strike.
Tadi aku set airbag 2 ekor aku tak record ni. Ni aku record tak? Okay, ni aku record Fobia tak record. Airbag lagi aku rasa ni. Airbag masuk kan. Tak nak pogong ni. Bibir dah lembut. Bibir dah lembut nak air lagi kan. Sabar. Batang halus. Nak nak apa? Apa ni? 0815 sih. Buat putih ni. Sini apa ni? Jangan geleng sangat. Alhamdulillah. Oh, ini lagi besar ke? Ini lagi besar daripada rekod dia. Alhamdulillah. Aku agak dah lagi besar. Alhamdulillah geng. Airbag yang ketiga ini geng. Alhamdulillah. Dia ada geng, dia ada. Ni geng kita geng. Alhamdulillah. Okay geng. Aku rasa boleh lagi. Tu umpan ada lagi masa sikit. Let's go geng. Let's go. Okay geng. Aku rasa aku mancing sampai sini lah geng. Sebab dah nak kat pukul 2 ni geng. Sekarang pukul 1.20. Kita orang kena naik darat sebelum pukul 2 geng. Kalau tidak, kita orang penyertaan kita orang dikira ni batal lah geng. Rugi lah, aku dah decamp geng. Baik aku balik sekarang. Tapi ya, aku tak ada boron. Dia nak boron sebenarnya. Tapi aku ada seekor je kerapu kecil ni. Tak apa geng. Dah ada 3 ekor airbag tu, alhamdulillah geng. So geng, jom aku
aku pergi ke darat. Nanti sampai darat aku ambil Let's go. Aku dah sampai darat ni, alhamdulillah kan. So hasil aku ni hari 3 ekor airbag ni. 3 ekor airbag. Padu. Lepas tu kaci seko, sagai seko, kapu seko. Kapu ni tak masuk ranking kan. Airbag Tengok lain kepala dia. Ya? Oh airbag. Ingat sagai ni. So aku hantar satu lah wakil. Sebab setiap orang boleh hantar seko je ikan. Untuk ni lah wakil ranking kan. So pantai airbag yang besar sekali tu. Airbag tu dah timbang tadi 3.2 kilo. So sekejap kita tengok lah event ni macam mana berlangsung. Jom. Yang terakhir yang terakhir landing. Tapi sebelum kedua lagi boleh dikira lagi. Yang lain semua dah landing kan. Dah landing kan semua. Terima kasih semua pada peserta yang ada, yang join. Saya harap event macam ni kita boleh teruskan lagi lepas ni. Jadi saya terus ke pengumuman untuk pemenang lah. Okey. Asal-asal kita ada 8 kategori, tapi dah jadi 7. Suara hancur. Okey. Tempat ke-7. Okey. Sabar. Dia dapat kategori tombak dan kunyit dengan berat 220 gram. Sedih. Okey. Dijemput Zul Fazli. Oh, hebat. Dia execute daripada Freeman. Atau usaha yang sangat Ambil kamu. first strike airbag dimenangi oleh Cikgu Lim. Jemput Cikgu Lim. Kali pertama saya jumpa cikgu ni. Subuh dah strike lah. Jumpa dah strike. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Pok. Seterusnya saya jemput kita punya Tuan Pres diiringi oleh Pok untuk penyampaian hadiah tempat ketiga dan sampai juara. Juara standby. Tempat ketiga. Ya je. Kategori traveller memenangi road by TCE Tackle. Saya jemput Jai Fishing Alamak Jai. dengan berat 3.6 kilo. Terima kasih Jai. Jai, apa perasaan? Suka-suka. Memenangi kategori kelapa Tok 71 dengan berat 850 gram. Betul ikan ni. Champion of the day. Okey, disebabkan tema hari ni ketuk-ketuk batu. Jadi kita pilih ikan kerapu sebagai champion of the day lah. Alright. Okey, tahniah Pak. Nanti saya buat di sini. Terusnya 3. nombor 3 dijemput Apple X Hunter. Mana tu? Alright. Macam minum juga ni. Alhamdulillah. Yes. Nombor 5. Nombor 5. Ni kita punya sponsor kuat ni. Jemput Pok Nana. Dua kali sponsor kita punya sarapan pagi. Lepas ni tak main kisi lah. Tak main dah lepas ni. 20. Nombor 20 Berapa lah? dijemput Jai Fishing, Jai Pancing. Habis ke dia dah hadiah. Aku berapa lah? Boleh bang. Apa dapat hadiah? Apple. Aku masuk lah tadi. Lah tinggal pendek belakang. Gila geng-geng ni. Okey. Seterusnya Pok 71. Mak ambil balik handphone Pak. Bawa balik handphone sendiri. Pok ni. Okey. Jai. Yang kita kurang tu. Apa pun dia. Orang tak perasan apa. Apollo kita ambil. Satu kamera je. Besar ni. Bola bosor dekat.
Okey geng, aku punya event daripada PIBC P-bag Pahang Inflatable Boat Angler Club geng. So event hari ni dah berakhir geng. So tadi korang tengok penyampaian hadiah, cabutan bertuah. So kebanyakan semua yang dapat, semua yang hadir semua dapat geng. Kita raikan semua yang datang. So geng, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang selalu support aku. So vlog aku sampai sini geng. Kita akan jumpa next vlog geng. Assalamualaikum. Okay. Lagi.